5 haiwan purba yang masih hidup sejak zaman dinosaur. Bayangkan, ada haiwan yang pernah berkeliaran bersama dinosaur dan masih hidup hari ini. Mereka ni seolah-olah peninggalan masa silam yang menolak kepupusan. Jom kita bongkar 5 haiwan purba yang masih wujud di dunia moden. Kita mula dengan kura-kura Galapagos, antara makhluk paling lama hidup di bumi. Spesies ni muncul lebih 10 juta tahun lepas, malah nenek moyang mereka hidup sezaman dengan dinosaur. Paling luar biasa, ada yang boleh hidup lebih 150 tahun. Cengkerangnya besar dan keras macam perisai batu, bukti sistem pertahanan zaman purba yang kekal sampai hari ini. Seterusnya, haiwan yang disangka dah pupus selama 65 juta tahun. Ikan silakan. Pada tahun 1938, nelayan Afrika Selatan terkejut bila dapat ikan pelik ni dari laut dalam. Badan bersisik tebal, siripnya macam kaki, saintis kata inilah fosil hidup. Mereka adalah antara haiwan pertama yang cuba naik ke darat berjuta tahun lalu. Kalau sebut haiwan purba, tak sah tanpa buaya. Rupa mereka hampir tak berubah sejak 200 juta tahun lalu. Dengan gigitan paling kuat di dunia, buaya moden adalah bayangan tepat kepada nenek moyang purba yang memburu di paya dan sungai. Saintis kata, struktur badan mereka dah sempurna, sebab tu tak perlu berubah lagi. Nampak macam makhluk luar angkasa, tapi ketam ni dah ada lebih 450 juta tahun. Ketam horseshoe hidup jauh lebih lama daripada dinosaur, malah sistem darah birunya digunakan dalam perubatan moden untuk uji vaksin. Mereka ni contoh jelas bagaimana evolusi boleh kekal stabil selama ratusan juta tahun. Dan yang terakhir, ikan lungfish, makhluk pelik yang boleh bernafas di darat. Dijumpai di Afrika dan Australia, ikan ni ada paru-paru sebenar, bukan insang semata-mata. Ia mampu hidup berbulan-bulan dalam lumpur kering semasa musim kemarau, meniru cara bertahan haiwan purba di zaman awal bumi. Daripada kura-kura gergasi sampai ikan laut dalam, semua ni bukti betapa hebatnya alam untuk mengekalkan kehidupan. Mereka ni bukan sekadar haiwan, tapi saksi sejarah bumi. Jadi, kalau jumpa haiwan pelik, jangan pandang ringan, mungkin itu makhluk dari zaman purba yang masih bertahan sampai sekarang. Jangan lupa, tekan subscribe dan kongsi video ni supaya lebih ramai tahu bahawa zaman dinosaur masih belum berakhir sepenuhnya.